Okey, kita sambung balik coding kita if else ni. Okey. Bila kita tengok coding kita ni, apa yang kamu dapat perhatikan daripada coding ni? Kalau kamu perasan, dekat dalam coding ini dia ada ni, saya terbuat sini, sorry. Dalam coding ni kita ada benda yang berulang tak dalam coding ni? Tengok ni. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang betul-betul berulang. Yang ni tadi sebenarnya ada double harga, saya terbuang. Cuba perhatikan. Okey, kita tengok apa yang berulang dalam ni. So, kita tengok yang ni berulang. Sama semua. Your total is RM, total harga sama. Jadi apa yang kita boleh buat dalam coding, bila benda yang sama tu kita tak perlu ulang. Kita akan buat pengiraan pada selepas else tadi. So kita keluarkan yang sama ni, your total RM ni. Kita cut. And then kita letak kat bawah ni. Kita letak selepas if else lah. Kita letak. Kita delete lah semua ni. Kita delete. Tengok coding kita dah delete dah yang mana sama. Tapi cuba kita run. Apabila kita run, dia akan beritahu total harga was not declared in this scope. Sebab apa tak declared in this scope? Sebab double harga ni hanya ada dalam if else ni. So, apa perlu kita buat? Kita try ya. So, kita ambil double harga ni. Dan kita letak dekat sini. Boleh tak kalau kita letak dekat situ? Ini kita buang. Ini kita buang. Kita buang. Tengok ni. So, kita letak total harga di sini. Kita run. Okey. Bila kita run, kita tengok line 25 di sini. Dia jadi error. Line 32 pun error. Line 39 pun error. Kenapa jadi macam tu? Kerana dia tak tahu total harga tu. Kita tak buat kotak variable untuk dia. Okey? Sebab kita punya coding ni dia baca line by line. Okey, dia akan execute line by line. Jadi sebelum kita buat pengiraan, kita kena buat kotak dulu untuk total harga. So total harga, double total harga ni kita kena declare terlebih dahulu sebelum kita menggunakan kiraan ini, sebelum kita buat calculation. So kita akan declare dekat atas sebelum if else. So bila kita run, tak ada error dah kan? Kita akan dapati kuantiti saya ambil 10. Output kita tetap sama dengan cara kita yang pertama. Cuma cara ni lebih nampak pro lagi. Okey? Sebab apa? Sebab kita dah coding yang sama tu kita dah keluarkan. Dan kita buat dia di luar if else tadi. Okey? Ini cara pro yang pertama. Okay, kita nantikan cara pro yang kedua pula.